Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Bro. Uish. Tak keluar tau. Motor baru weh. Motor baru tu. Kau mana ada kerja? Mana kau dapat duit beli motor? Bro. Yang bagi rezeki siapa? Allah. Man. Dah man. Kau punya. Beg kau ni, lain kali letak belah sana tu. Kau nak pergi mana ni? Aku nak pergi kedai depan jap. Jom mana dengan aku? Tak apalah man, duit minyak sana pula. Kau dah lah tak kerja. Apa gunanya kawan kalau tak boleh tolong kau time susah? Naik dengan aku jom. Boleh Aku bawa aku kau. numpang tak depan Boleh. Aku biasa jaga kan. Boleh aku semua kat depan tu. Apa lah tu. Naik. Ni berapa Bro dah. Aku dah bayar dah. Kau dah bayar? Dah bayar. Mana kau dapat duit man? Bro. By the way nah ni. Hadiah untuk kau. Ada hadiah? Bro, birthday kau itu kan? Man, terima kasih tu man. Alright. Man. Bro, lepak tak ajak bro. Tak, aku baru sampai man. Kau man. Motor kau betul cantik man. Kau jaga betul motor ni? Bro, dari 2026 bro. Motor kena lah canggih bro. Okay. Lagipun motor ni, handle dia. Bro, ringan tu, sedap. Senang aku nak capai. Masuk aku tu lagi satu. Kalau bateri kau ada USB charger bro, kau boleh charge. Boleh charge Bukan tu je, kau tengok ni. Buka. Luas Aku selalu simpan helmet dalam ni. Helmet Rezeki aku tu pun. Rezeki apa man? Kadang-kadang rezeki datang tak sangka-sangka kan. Man, thank you so much man. Hantar aku sampai rumah Bro. Tak ada hal bro. Tapi kau sebenarnya kerja apa man? Mana kau dapat duit siap belanja aku? Okay, aku beritahu kau. Okay. Kan? Rezeki siapa bagi? Tuhan bagi. Allah bagi. Tapi kita kena usaha man. Ni memang tak ada kerja hari ni.